Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Tuan Ketua, Cik Nur Imam, barisan Tetakwir, barisan GKMP, guru-guru dan murid-murid yang saya sayangi sekalian. Okay, baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada KJS terutamanya telah menganjurkan majlis pada pagi ini. Baik, okay, semua dengar? Semua dengar? Boleh dengar ke? Boleh? Okey, baik. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua, pelajar-pelajar SMK Tun Tuah, kerana telah memberikan kerjasama yang baik kepada saya dan Cikgu Syamil sepanjang kami berkhidmat di sini. Okey, nak cerita sikit, boleh nak cerita sikit? Okey, first time kami sampai di sekolah ni, saya sangat terkejut. Sebab apa? Setiap kali kami jumpa dengan murid bertemu dengan kami, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum ustaz. Ustaz pun ustaz lah. Okey, jadi adab tu sangat baik. Jadi teruskan beradab, teruskan memberi salam kepada sesiapa sahaja yang anda jumpa. Dan yang kedua, cikgu nak minta maaf. Ada kata, ada tersalah kata, tersilap bicara, termaki ke apa ke, kadang bukan wajar. Jadi cikgu nak minta maaf sangat-sangat. Ada kata, ada yang terasa hati dengan cikgu sedih sebenarnya. Dia sedih untuk meninggalkan bumi Tun Tuah. Kalau tengok langit pun turut meratapi pemberhentian kami berdua pada pagi ini. Okey, langit pun sedih kami nak keluar ni. Langit pun sedih. Ini dah pula hati seorang guru yang ingin meninggalkan anak murid tercinta. Jadi di kesempatan ini terima kasih dan cikgu minta maaf sangat. Cikgu doakan semoga awak semua terus berjaya, terus menjadi manusia yang berguna dan cemerlang di masa akan datang, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.